Episod 5, apa sebenarnya Mahkamah Rayuan putuskan 2000? Dokumentari ini merupakan kisah rintihan nyata yang telah berpanjangan di Kuala Lumpur, diceritakan melalui suara penduduk dan perjalanan kehidupan sebuah komuniti yang menyimpan sejarah, kenangan dan harapan. Ini bukan cerita lisan. Ini bukan andaian. Ini adalah alasan penghakiman Mahkamah Rayuan Malaysia tahun 2000. Dan apa yang diputuskan di sini akan menentukan sejarah kampung Cubadak tambahan. Mahkamah mendapati bahawa tanah ini pada asalnya adalah tanah Rizab Melayu. Namun status tersebut kemudian dibatalkan melalui pewartaan dan perubahan pentadbiran tanah. Ini disahkan melalui keterangan pakar juruukur dan surat rasmi Jabatan Tanah dan Galian bertarikh 9 Februari 1996. Mahkamah turut mempertimbangkan bahawa pemilik berdaftar tanah pada masa itu mengetahui atau sepatutnya mengetahui kewujudan penempatan penduduk yang telah lama wujud di kawasan tersebut. Penduduk pula berhujah bahawa mereka berada di situ dengan pengetahuan dan kebenaran pihak berkuasa negeri. Mahkamah menerima bukti bahawa antara tahun 1960 hingga 1990 pelbagai kemudahan telah disediakan di kawasan tersebut, termasuk jalan raya, elektrik, telefon, klinik, serta institusi ibadah dan kemudahan komuniti. Mahkamah juga mengambil kira bahawa kawasan ini pernah ditadbir melalui struktur rasmi seperti JKKK dan pentadbiran kampung. Terdapat juga bukti pelan susun atur oleh Pegawai Daerah Kuala Lumpur yang merancang pembahagian lot kepada penduduk yang telah lama menetap di situ. Dalam rekod keterangan, terdapat juga lawatan rasmi oleh pemimpin dan wakil kerajaan ke kawasan ini. Termasuk kenyataan bahawa kerajaan pada masa tertentu mempertimbangkan pemberian hak milik kepada peneroka yang telah lama menduduki tanah tersebut. Setelah menilai keseluruhan sejarah, bukti dan prinsip undang-undang, Mahkamah Rayuan memutuskan bahawa penduduk bukan setinggan dalam maksud biasa undang-undang. Mahkamah juga mendapati wujud elemen kebenaran atau lesen daripada pihak berkuasa negeri untuk pendudukan tersebut. Mahkamah menegaskan bahawa pendudukan ini tidak boleh dianggap sebagai pencerobohan semata-mata. Sebaliknya, ia melibatkan elemen kebenaran, sejarah penempatan dan keadaan ekuiti yang telah terbentuk. Namun satu persoalan kekal. Jika mahkamah sudah membuat dapatan ini pada tahun 2000, mengapa konflik ini tidak selesai? Episod 6, apa berlaku selepas Mahkamah Rayuan 2000?